Jom tengok World Cup di Amerika dengan aku. Hello Malaysia, mana Amerika di sini. Hari ini kita akan tengok Qatar menentang Switzerland. Aku tak ada jersey Qatar, tak ada jersey Switzerland, jadi kita pakai je lah apa yang ada. Tak ada jersey Norway. Untuk siapa yang tak tahu, nama stadium ni Levi's Stadium. Macam seluar gym tu, tapi sebab Levi's tak bayar dekat FIFA, jadi diorang tutup nama diorang. InsyaAllah, jom kita tengok apa yang ada. Ni aku tunjuk kat korang tiket aku hari ni. Qatar menentang Switzerland. Kita baris ke 27 macam tu, daripada row depan sekali. Diorang ada fan zone Coca-Cola ni. Number 10, product. Orang putih sibuk betul lah dengan win. Orang nak tengok bola, dia dah sibuk buat ni. The final score is Qatar 1, Switzerland 1. Tu dia korang, perlawanan dia sangat sengit. Sebenarnya tak sengit pun, sebabnya Switzerland sangat fizikal. Orang-orang besar-besar, player diorang sangat besar-besar. Jadi Qatar ni tak dapat bola sangat pun, tak dapat kontrol bola sangat masa diorang nak serang. Diorang technicality, fizikal pun and skill tak adalah sangat hebat untuk kawal bola, untuk protect bola. Tapi apa yang diorang buat pada minit terakhir tu, alhamdulillah kan, diorang dapat score minit ke 94. Masa tu dah additional time. Memang power lah Qatar, alhamdulillah kan, dapat seri. Seri ni sebenarnya sangat benda yang besar untuk diorang. Sebab kalau korang tempat ketiga dalam grup pun, korang masih ada peluang untuk layak ke pusingan kalah mati. Sebab 8 pasukan terbaik yang nombor 3 dalam kumpulan akan layak juga ke pusingan kalah mati. Jadi seri ni sangat penting untuk diorang. Okay, jom korang, InsyaAllah macam aku selalu pesan, jangan tunggu sempurna, kita hanya perlu mula. Assalamualaikum.